Tolong like, share, Sabah bukan komen, negeri subscribe. biasa. Kita ada hasil bumi yang sangat bernilai. Minyak dan gas di laut, balak di hutan, sawit di ladang, dan pelancongan yang luar biasa. Tapi peliknya, Sabah masih antara negeri termiskin di Malaysia. Banyak kampung tak ada jalan tar. Masih ada rakyat minum air sungai keruh. Ini bukan salah kita, ini salah sistem yang menindas. 2. Petronas kaya, Sabah kena tinggal. Tahukah anda lebih 60% minyak dan gas Petronas datang dari Sabah dan Sarawak? Tapi kita cuma dapat 5% royalti minyak. Yang lain disedut ke Putrajaya. Petronas untung berbilion ringgit setiap tahun. Tapi rakyat Sabah terus ketinggalan. Kita tanya lagi, adilkah ini? 3. Hasil banyak, tapi bajet ciput. Setiap tahun Sabah sumbang berbilion kepada ekonomi negara. Tapi bila bajet diumumkan di Parlimen, Sabah dapat ciput. Banyak negeri lain dapat MRT, lebuh raya besar, projek mega. Sabah? Janji tinggal janji. Kita hanya dipanggil bila undi diperlukan. Duit dari Sabah, tapi Sabah tetap dianaktirikan. 4. Main 3 janji tinggal janji. 3. Sabah masuk Malaysia dengan syarat melalui perjanjian Malaysia, dia atau MA63. Kita dijanjikan kuasa autonomi dalam pelajaran, cukai, hasil bumi, imigresen. Tapi mana semua itu sekarang? Lebih 60 tahun berlalu, MA63 masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Mereka cuma sebut MA63 bila dekat pilihan raya. Bila menang terus lupa. Politik janji kosong. Parti dari Malaya datang Sabah masa pilihan raya. Bagi janji, bagi projek segera, bagi duit sek. Dan mereka fikir kita akan sokong mereka. Mereka fikir rakyat Sabah mudah dibeli. Tapi mereka silap besar. Rakyat Sabah sudah celik, sudah bangkit. Kita mahu hak kita balik. 6. Sabah dianggap rakyat kelas kedua. Sabah selalu dipinggirkan dalam keputusan besar negara. Menteri dari Sabah jarang pegang portfolio penting. Kita hanya dilihat pelengkap, bukan rakan setara. Sampai bila kita mahu ditindas? Sampai bila Sabah mahu jadi bahan rebutan kuasa orang lain? Penutup, inilah sebab sebenar parti dari Malaya mahu kuasai Sabah. Sebab Sabah kaya, mereka mahu kuasa, mereka mahu hasil kita. Tapi cukup-cukuplah. Rakyat Sabah sudah bangkit. Kita bukan anak tiri Malaysia. Kita adalah nadi sebenar negara ini. Kembalikan hak Sabah. Laksanakan MA63. Hormat suara rakyat Sabah. Call to action. Jika anda rakyat Sabah yang cintakan keadilan, kongsi video ini. Jangan biarkan kebenaran ini disorok lagi. Like, share demi masa depan Sabah yang lebih adil dan bermaruah.